Raya sama-sama. Ni kita ada majlis berbuka puasa bersama anak cucu teman Atia. Semua mai. So, kita pergi tanya Adung dulu. Hari ni kita buat apa? Hari ni kita nak buat apa? Kita tunjuk. Kita nak makan-makan, jom. Juga baju raya. Dah nak habis pos berapa hari kantin tak puasa? Subuh pun. Hari ni buat. Hari ni menu apa? Buat masak apa hari ni? Ada kupang, ada laksa, ada banyak. Gek masak lah. Ibu. Gek tolong dia. Berapa hari dah kantin tak puasa? Aku rasa benar ni. Betul rasa benar. Ni paling lucu ni soalan dia. Dia paling lucu sekali lah. Kalau lelaki dia jawab boleh terima je. Tak aku pun benar. Ya, apa dah? Betul benar. Puasa benar. Betul benar lah. Kak Pah boleh terangkan hari ni Kak Pah bawa apa je? Ni Kak Pah bawa rendang ayam, donat coklat dan donat biasa untuk berbuka hari ini. Okey? Okey, yang tu je? Okey. Okey, bye-bye sikit. Bye. Bubu hari ni masak apa je, Bubu? Masak laksa Thailand. Kat siang. Sedap. Pecah. Oh, ni pecah. Masak apa je untuk berbuka hari ni? Ini ibu masak kupang, asam pedas dengan masak lemak udang. Sedap tak tu ibu masak tu? Masak sedapnya. Raya sama-sama. Langsung lama dah diganti. Kue atas meja, harum satu rumah. Jam di dinding makin berlari, tapi semua adik abang belum nampak juga. Baju raya serba baru, beli tadi taman, terang satu rumah. Banyak saudara menunggu untuk bersalaman, bahagia menyambut lebaran. Raya sama-sama meriahkan hari raya. Raya sama